Alhamdulillah, kita berhimpun sekali lagi pada pagi ini, khususnya bagi meletak kerja ataupun melancarkan jentera Perikatan Nasional peringkat DUN sebelum daripada pelancaran jentera Perikatan Nasional peringkat negeri yang akan diadakan dalam masa lebih kurang seminggu lagi daripada sekarang ini. Saya bersyukur kerana telah berkesempatan untuk bertemu dengan ramai daripada kalangan pimpinan akar umbi, adik kakak, ibu-ibu, bapa-bapa di kawasan Karambunai ini. Banyak orang yang barangkali terlepas pandang betapa istimewanya Karambunai ini. Karambunai ini, tuan-tuan sekalian, agak lain sedikit daripada kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri yang lain. Karambunai ini amat simbolik sekali dari sudut politik, dari sudut pentadbiran, dari sudut geografinya. Karambunai ini satu kawasan yang istimewa. Kalau kita perhatikan, di Karambunai inilah terletaknya Universiti Malaysia Sabah yang menjadi lambang keilmuan, lambang daya intelektualisme, yang menjadi lambang kecerdikan, kepintaran, kebijaksanaan. Tidak terletak di lain-lain DUN, dianya terletak di Karambunai, menjadikan Karambunai kawasan Dewan Undangan Negeri para ilmuwan, intelektual dan cerdik pandai. Yang kedua, di Karambunai juga terletak pejabat dan jabatan pentadbiran negeri. Ketua Menteri dan pimpinan-pimpinan utama berada dalam bumi Karambunai. Artinya juga Karambunai ini selain daripada pusat ilmu, pusat daya intelektual, dianya juga adalah bumi di mana berpijaknya nadi dan jantung pentadbiran kerajaan di negeri Sabah ini. Apalagi di Karambunai jugalah terletaknya Yayasan Sabah. Awal-awal lagi dulu, sebuah yayasan yang diwujudkan dengan roh dan semangat mau menghimpunkan khazanah dan kekayaan negeri untuk digunakan bagi kemajuan dan pembangunan rakyat Sabah. Apalagi istimewanya Karambunai. Di Karambunai ini jugalah terletaknya pangkalan tentera laut yang terbesar, yang menandakan di sinilah kubu pertahanan dan di sinilah tempat puncak kedaulatan sesebuah negara dan negeri. Selain di Karambunai juga adalah tapak perindustrian yang mendepani kemajuan di negeri Sabah ini. Kenapa saya zahirkan ini, tuan-tuan? Ialah kalau demikianlah rupanya Karambunai, ia harus menjadi kebanggaan kerana ia adalah satu kawasan Dewan Undangan Negeri yang mewakili para intelektual dan ilmuwan. Dia satu kawasan yang melahirkan ataupun tempat puncak pentadbiran, puncak menjaga amanah kekayaan negeri, puncak tempat kita nak menjaga pertahanan dan kedaulatan negeri dan negara. Maka sewajarnya Karambunai ini mesti diwakili oleh seorang yang bersesuaian
dengan sifat Karambunai itu sendiri. Mesti diwakili oleh parti dan individu yang sesuai dengan keadaan latar belakang rakyat dan bumi Karambunai, yang boleh mewakili daya intelek yang tinggi, yang boleh mewakili keupayaan pemikiran dan kecendekiawanan yang tinggi, yang boleh mewakili roh dan semangat sanggup menjaga amanah kekayaan negeri, yang mempunyai nilai-nilai yang tidak kurang daripada bertaraf ataupun berkualiti sebagai ketua menteri. Maka saya fikirkan kita mahu anjurkan pada pimpinan Barisan Nasional, salah seorang daripadanya adalah Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan. Kita menganjurkan, belum pilih lagi. Perikatan Nasional akan pilih, 11 bulan akan diumumkan. Parti juga akan menapis. Tapi saya sebut ni sebab berucap depan timbalan Presiden. Nak menyatakan dalam nak menilai calon bagi Karambunai nanti, Datuk Seri, jangan kasih malu orang Karambunai, bang. Ya, kerana takkan nak ambil wakil rakyat yang kurang daripada ilmuwan-ilmuwan di Universiti Malaysia Sabah. Dia nak berinteraksi dengan ribuan para profesor, lecturer dan juga para cerdik pandai di universiti. Mestilah wakil rakyatnya yang dihormati oleh masyarakat, ahli-ahli akademik. Dia akan berinteraksi dengan pimpinan negeri yang juga terletak dalam Karambunai. Mestilah dia ada ilmu, ada kedudukan, ada track record yang orang kata duduk sama tinggi, duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan level pimpinan negeri. Tak boleh ambil yang koman-koman. Apalagi di sini ada masyarakat Malaysia dalam kem tentera laut yang datang daripada seluruh Malaysia berada di sini. Maka kita perlukan seorang wakil rakyat yang sesuai, dan antara yang diperakukan pada pucuk pimpinan adalah Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan. Dalam pertemuan saya dengan rakan-rakan pimpinan markas, saya menyatakan antara 5 faktor dalam nak menguasai, nak memenangi pilihan raya, 2 daripada 5-nya saya ulang sekali lagi pagi ini. Pertama, parti. Kedua, individu. Saya dah ulang sedikit individunya tadi. Dan saya nak ulang tentang parti. Negeri Sabah inilah, wilayah Sabah inilah dalam Malaysia yang melahirkan paling banyak sekali parti politik. Nombor 2 mungkin jatuh Kelantan. Tapi kalau banding Kelantan dengan Sabah, jauh lebih banyak parti-parti politik di Sabah. Apa maknanya itu? Maknanya Sabah inilah pusat pemikiran politik dan sekolah politik terbaik di Malaysia. Orang Sabah mempunyai pemikiran politik yang hebat. Sentiasa berikhtiar mencari jalan, mencari-cari dan nak mewujudkan parti-parti politik yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Walaupun nampaknya sampai sekarang belum bertemu yang betul-betul baik. Di Sabah inilah yang rakyatnya tak takut-takut tukar kerajaan, tukar parti, tukar kerajaan, tukar parti. Orang Sabah lah yang paling berani dan paling nekat dalam membuat keputusan. Dia tak kira siapa, dialah yang mengangkat dan orang yang samalah yang menjatuhkan. Ini pengalaman saya
bersahabat dan berinteraksi dengan rakan-rakan politik di Sabah. Jadi Sabah itu selain daripada dia mahukan individu personality politik yang baik, orang Sabah mahukan parti politik yang baik. Dan menasabahlah tuan-tuan. Saya selalu katakan, pantun yang selalu baca, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau nak cari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Kalau kita ambil yang tak elok, maka terjadilah seperti mana yang terjadi. Maka orang Sabah berani, kalau yang disangka elok, tiba-tiba buat tak elok, tunggulah harinya. Rakyat akan menghukum, lari tak lepas. Kerana rakyat mahukan yang elok, yang benar-benar pandai. Maka disinilah lahirnya Perikatan Nasional. Perikatan Nasional juga lahir daripada suasana politik yang tidak elok. Ketika itu dalam negara politik berpecah belah. Ketika itu Sabah hanya dipandang sebagai satu daripada 14 negeri terkebelakang. Maka lahir Perikatan Nasional. Saya terlibat secara langsung dalam perundingan dan perbincangan sebelum lahir Perikatan Nasional. Kerana saya waktu itu Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Setiausaha Agung UMNO. Yang kawan-kawan yang membentuk Perikatan Nasional ketika itu ialah melakukan hijrah kerana ada yang tak elok dalam UMNO dan Barisan Nasional. Bukan saya kata, rakyat buat keputusan PRU14 menurunkan Perikatan Nasional, Barisan Nasional daripada tampuk kuasa. Kerana dikatakan waktu itu skandal 1MDB dan politik kleptokrat yang diamalkan oleh Barisan Nasional. Walaupun Barisan Nasional itu dulu banyak jasanya, lama pentadbirannya, tapi itu dulu sejarah. Rakyat tak boleh hidup dalam sejarah. Rakyat kena tengok apa yang ada di hadapan mereka. Maka rakyat merasakan Barisan Nasional telah banyak meninggalkan dasar-dasarnya yang baik di bawah pimpinan terbaru. Maka rakyat telah meninggalkan Barisan Nasional ketika itu. Kalahlah Barisan Nasional waktu itu. Ramai kalah. Hanya beberapa orang saja yang menang. Termasuk saya masih menang. Antara yang baik dalam Barisan Nasional. Dan waktu itu saya nak mengekalkan prinsip pimpinan yang baik. Maka waktu itu buruknya kita, buruknya negara, buruknya rakyat kerana perpecahan. Islam mengajar kita supaya kembali pada penyatuan dan kesatuan. Sejarah negara kita pun mengajar nak memerdekakan negara, kenalah bersatu. Penubuhan UMNO pun dulu adalah kerana nak menyatu padukan. Maka kita lupa sejarah yang lama. Maka berpakatlah antara UMNO, Bersatu dan beberapa parti-parti lain. Lalu dilahirkanlah Perikatan Nasional setelah kita kembali menjadi kerajaan waktu itu. Lahir dulu kerajaan, baru dilahirkan logo dan lambang Perikatan Nasional yang mula-mula dilahirkan dan mula-mula bertanding dan mula-mula mendapat mandat. Macam saya kata, bukan di Kelantan, bukan Terengganu. Perikatan Nasional itu dibidankan dan dilahirkan di bumi Sabah ini sebagai ujiannya yang pertama dalam PRN yang lalu. Alhamdulillah, terima kasih rakyat Sabah menerima baik Perikatan Nasional. Kenapa?
Kerana Perikatan Nasional itu diwujudkan untuk menyatupadukan semula, termasuk dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional itu dilahirkan untuk menyelamatkan rakyat. Kebetulan dilanda COVID, Perikatan Nasional lah yang menyelamatkan rakyat apabila diserang dengan wabak yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Waktu itu kerajaan Perikatan Nasional menjaga rakyat daripada segala segi, sehingga kita menjadikan antara negara yang terbaik dalam menguruskan COVID juga di bawah Perikatan Nasional. Dan mungkin tuan-tuan juga terlupa, Perikatan Nasional lah parti yang terawal menerima konsep Sabah dan Sarawak bukan sekadar satu negeri. Perikatan Nasional selain dia mengadakan jawatan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Perikatan Nasional yang menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji dengan lebih mendalam bagaimana nak melaksanakan perjanjian MA 63 yang sudah 30 tahun lebih, 40 tahun tidak terlepas pandang. Dan Perikatan Nasional jugalah yang antara yang terawal memikirkan pemberian otonomi kepada payung bagi Sarawak di kalangan parti politik Sarawak, payung bagi Sabah di kalangan parti politik Sabah, dan memberikan otonomi kepada parti-parti di Sabah. Saya kena sebut ini sebab banyak orang terlupa sejarah ini. Perikatan Nasional ini amat dekat dengan perjuangan di Sabah ini. Dilahirkan di Sabah, dimulakan di Sabah, kerajaan pertamanya di Sabah, dan dasar Perikatan Nasional menyatupadukan yang bercerai-berai, terutama sekali mengiktiraf Sabah bukan sekadar satu negeri. Sabah adalah satu wilayah, Sarawak adalah satu wilayah, dan terpenting mengiktiraf perlu dilihat semula kepada perjanjian MA 63 agar apa yang kita harus dan berwajib lakukan untuk Sabah harus ada political will untuk memberikan pembelaan kepada rakyat Sabah, kerana mereka berhak sejak awal Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Cuma tuan-tuan, malang sedikit Perikatan Nasional berbanding dengan parti lain. Parti lain bila dapat kuasa, pemimpin merosakkan amanah rakyat. Perikatan Nasional ni lain. Dia mendapat mandat rakyat, tetapi dia dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin dia sendiri. Kita dapat mandat di Sabah. Pilihan raya yang lepas, kita bentuk kerajaan di Sabah. Tapi kerajaan itu berkecai kerana pemimpin tidak pikul amanah rakyat, kemudian berhijrah ke tempat lain. Parti Perikatan Nasional ini telah, orang kata apa? Di bahasa Inggeris betray, bahasa Melayu apa ya? Telah dikhianati. Parti lain pemimpinnya mengkhianati kepada mandat rakyat. Perikatan Nasional dalam duk tengah nak laksanakan mandat rakyat, pemimpinnya mengkhianati parti. Kalau tidak, hari ini kerajaan yang mentadbir adalah Perikatan Nasional di Sabah. Nama GRS itu dilahirkan oleh Presiden pengurusi Perikatan Nasional. Kita lahirkan, kita setuju Sarawak ada GPS. Sabah kita mengiktiraf boleh ada loose coalition bernama GRS. Tapi akhirnya GRS itu didaftarkan, dibuat parti lain, ditinggalkan Perikatan Nasional. Maka separuh jalanlah Perikatan Nasional tak sempat nak tamatkan amanah yang diberikan oleh rakyat. Itu sejarah Perikatan Nasional. Begitu juga ada Perikatan Pusat, dapat mandat menang. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, Kerajaan Keluarga Malaysia, cukup bilangan untuk bentuk semula kerajaan. Tetapi Barisan Nasional pula bawa lagi ke lain, pergi angkat DAP jadi kerajaan.
menyebabkan PAS dan Bersatu terpaksa menjadi pembangkang mempertahankan maruah. Jatuh Perikatan Nasional yang patutnya terus berkembang telah dikhianati juga oleh pemimpin. Jadi hari ini Perikatan Nasional kembali ke Sabah dengan keyakinan pertama, parti ini ada akar umbinya di Sabah. Kedua, parti ini adalah parti yang ikhlas penubuhannya. Dia tidak ada rekod buruk pada rakyat. Ketiga, parti ini mempunyai dasar antara lain untuk menyatu padukan rakyat. Friend to all, enemy with none. Sebab itulah budaya kempen kita di Sabah ini. Kita friendly kepada semua. Kita tidak bermusuh, tak perlu menyerang sesiapa. Oleh kerana itulah kita perlukan calon-calon dengan kualiti yang baik, latar belakang yang baik. Kerana kita ada sebuah parti yang agak baru berbanding parti yang lain, tetapi mempunyai niat dan hasrat yang cukup baik. Maka pada hari inilah timbalan Presiden kita datang melancarkan jentera di Karambunai. Sebelum lancar dun-dun yang lain, kita bermula di Karambunai ini untuk Sabah. Kerana Karambunai simbolik memimpin perubahan di Sabah untuk kasih bagus Sabah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah harapan saya. Saya menyampaikan salam kasih sayang dan persahabatan kepada semua lebih pada 30,000 para pengundi di Sabah. Terimalah kami seadanya. Buatlah keputusan terhadap kami berdasarkan pada rekod kami, Perikatan Nasional. Berdasarkan tokoh-tokoh yang ada dalam parti ini. Yang sekarang ini 4 parti dah jadi 11. Dengan parti-parti lain yang berada di luar blok kerajaan. Sudah ada kesepakatan 11 parti. Bulan depan ada lagi yang menyertai kita, mungkin dah jadi 12. Kalau di Sabah ini kita menang dengan baik, bukan 12, dia terus jadi 18 insya-Allah. Dan pilihan raya umum negara mungkin pada tahun hadapan Perikatan Nasional akan mengambil alih pentadbiran Malaysia, membawa Malaysia yang lebih baik. Kita mulakan di Sabah. Boleh tuan-tuan? Boleh kita mulakan politik lebih baik di Sabah? Boleh kita mulakan politik perpaduan di Sabah? Boleh kita mulakan politik kasih sayang di Sabah? Boleh kita mulakan politik dengan tokoh-tokoh yang baik bermula daripada Sabah? Boleh kita mulakan politik kempen bersih, baik dan mesra di Sabah? Maka insya-Allah di Karambunai inilah tempat kita memulakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!